Ada satu perkara penting guys, yang korang perlu tahu sebelum korang membeli ataupun bila korang nak beli rumah di Bandar Seri Senayan guys, selain daripada harganya yang mampu milik guys. So video ni agak sikit panjang guys, korang dengarkan sampai habis. So guys, selain daripada korang tengok harga rumah guys, korang dah happy tengok harga rumah yang mampu milik guys, korang perlu juga cek dia punya bayaran bulanan bank guys. Berapa bayaran bulanan bank, then you matchingkan dengan korang punya kalau korang ada bajet 1,200 saja sebulan guys, korang boleh cuba laman Senayan 3 rumah teres 1 tingkat guys. Itu dalam bajet 1,200 sebulan. Dan kalau korang ada lebih sikit, korang boleh pergi pada corner lot lah. Dan kalau korang punya bajet dalam 1,600 ke 2,000, korang boleh pergi pada Tiara Sendayan, laman Sendayan ataupun Eka Heights Pasar 9. Boleh try guys. So ni Bayu Sutra dengan Surya Heights Link Home ni bajet dia dalam 2,500 ke 3,000 guys. So kalau bajet korang 3,000 ke 6,000, korang boleh try Surya Heights Cluster Home ataupun Semi-D guys. So rumah ni memang sesuai dengan bajet 3,000 ke 6,000 guys. So guys, yang saya cadangkan tadi adalah rumah-rumah unit tengah guys ataupun intermediate unit guys. Kalau korang nak pergi kepada corner lot, tak ada masalah, mana-mana pun boleh guys. Mana-mana projek semua ada corner lot. Okay. So guys, kalau kewangan tu bukan satu isu untuk korang memang tak ada masalah kewangan, korang boleh try projek kami yang paling premium, itu Bungalow Resort Villa guys.